Buffet Ramadan dekat sini memang lain daripada yang lain. Dengan konsep makanan asli ala Indonesia. Semua ni hampa boleh dapat dekat The Ruang by Project Wedding. Dekat luar ni ada banyak stall makanan. First kita pergi stall kambing bakar ni. Depa bakar panas-panas bagi dekat hampa tau. Menariknya dekat sini hampa boleh try sate padang. Tak payah nak pergi Indonesia dah nak cari sate padang. Dekat sini pun hampa boleh dapat. Ni pula roti john, juadah yang wajib lah kalau kita nak makan time buka puasa kan. Depa ada juga stall untuk cucuk. Depa ada 2 cucuk. Satu cucuk sayur ni, satu lagi cucuk kodok. Yang ni pula gerai cemilan, ada cendol, jus alpukat pun ada. Stol jajan ni budak-budak sukalah kan. Hampa yang suka makan buah tu, rojak pun ada kat sini tau. Yang ni pula stol favourite kami lah, ada dessert. Fruit tart dia ni sedap weh. Puding, kek, macam-macam lah. Peminat bakso mesti love lah gerai ni kan. Hampa boleh makan bakso unlimited. Untuk main course dia ada nasi putih, ikan keli goreng, urat keting, masak lemak, daging dendeng ni paling sedap. Semua menu ni macam masakan Padang yang hampa duk makan. Paling love daripada ayam penyet tau. Kalau hampa nak main ramai, hampa boleh tempah untuk makan kat luar ni. Tempat dia cantik sangat. Yang penting makanan dia pun semua terasa. Lauk-lauk sedap, dessert pun sedap. So memang berbaloi lah kalau hampa nak bawa family ke kawan-kawan main buka puasa dekat sini. Hampa jangan risau, surau pun dia ada sediakan. Tempat OOTD pun banyak. So hampa jangan lupa singgah.